Pernah tak kau fikir, kenapa dunia ni ada dua Korea? Bukan satu, bukan gabung macam Malaysia, tapi betul-betul berpisah, Korea Utara yang misteri dan Korea Selatan yang hipster. Dulu, dua-dua ni satu negara. Sekarang, macam bumi dan marikh. Jadi, macam mana boleh jadi begini? Siapa punya salah? Dan boleh ke mereka bersatu semula? Lama dulu, Korea ni satu negara. Siap ada dinasti sendiri, dinasti Joseon. Diorang ni power, ada budaya, teknologi, malah tulisan sendiri. Hangul. Tapi, bila kuasa luar mula datang kacau, Korea jadi macam anak yatim yang direbut dua mak angkat. Lepas Jepun menang perang dengan China dan Rusia, mereka mula tunjuk belang. Akhirnya tahun 1910, BAM, Korea jadi milik rasmi Jepun. Macam kau tengah main bola, tiba-tiba orang besar datang tendang bola tu dan klaim bola tu dia punya. Bayangkan hidup di negara sendiri, tapi kena pakai bahasa Jepun. Nama kau Kim, jadi Kimu Tanaka. Lagu kebangsaan pun lagu Jepun. Itu yang berlaku sepanjang 1910 hingga 1945. Jepun tak main-main. Mereka nak jadikan Korea macam wilayah Jepun yang sah. Budaya Korea ditekan, sekolah diawasi, ramai rakyat dikerah kerja paksa. Malah, ada yang dijadikan comfort women untuk tentera Jepun. Sakit hati bila dengar kisah ni. Tahun 1945, Jepun kalah perang. Hiroshima dan Nagasaki kena bom dan Jepun angkat bendera putih. Rakyat Korea bersorak, yes, merdeka. Tapi belum sempat peluk sesama sendiri, dua kuasa besar, Amerika dan Soviet, turun dari langit. Macam referee yang tak dijemput. Diorang belah Korea ikut garisan 38 darjah utara. Bukan sebab sejarah, bukan sebab logik, tapi sebab tergesa-gesa. Dua orang pegawai Amerika buka peta, tunjuk tengah dan cakap, okeylah sini. Macam potong kek waktu mak suruh cepat-cepat. Sebelah utara, Soviet angkat Kim Il-sung, pejuang gerila, komunis tegar. Dia janji tanah untuk petani, kuasa untuk rakyat. Sebelah selatan, Amerika support Syngman Rhee, tokoh anti-komunis yang petah bercakap. Dua-dua tubuhkan kerajaan masing-masing pada 1948. Kim Il-sung, VO, akulah Korea sebenar. Syngman Rhee, VO, tak, akulah Korea yang sah. Dari sini lahir Korea Utara dan Korea Selatan. Bukan sebab rakyat nak, tapi sebab kuasa luar tolak mereka ke arah yang berbeza. Tahun 1950, pagi-pagi buta, Korea Utara serang Selatan. Perang Korea pun bermula, panas, ganas dan penuh air mata. Amerika dan PBB tolong Selatan. China dan Soviet tolong Utara. Lebih 3 tahun berperang, tapi akhirnya tak ada yang menang. Pada 1953, mereka tanda tangan gencatan senjata, bukan perdamaian. Dan lahirlah zon paling menyeramkan di dunia, DMZ, kawasan pemisah antara dua Korea. Sampai sekarang, Korea Utara dan Korea Selatan tak pernah berdamai. Korea Selatan jadi negara maju, K-pop, Samsung, drama. Korea Utara tertutup, dikawal ketat, penuh propaganda dan nuklear. Setiap kali ada harapan bersatu, mesti ada halangan. Tapi, siapa tahu, satu hari nanti mungkin tembok ni akan runtuh. Itulah kisah sedih dan menarik tentang dua Korea. Kisah satu bangsa yang dipisahkan oleh sejarah, politik dan kuasa luar. Kalau kau rasa video ni best, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam cerita dunia seterusnya.